Tokoh wartawan negara A. Kadir Jassin menyifatkan penyiaran gambar jalur gemilang tanpa simbol bulan sabit oleh akhbar Sinchu Daily pada Selasa lalu sebagai sangat bodoh. Katanya, jika penyiaran grafik itu disengajakan, maka dia menganggap mereka ini sama ada sangat bodoh, sangat jahat atau sangat berani. Tapi kalau tidak disengajakan, mereka ini sama ada bodoh kerana tidak kenal bendera negara sendiri atau mereka buat kerja sambil lewa dan sistem penyuntingan serta kawalan dalaman mereka sangat lemah iaitu mereka tidak profesional, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Bekas Ketua Pengarang kumpulan New Straits Times itu mengulas kekhilafan Sinchu Daily yang menerbitkan ilustrasi muka depan yang mengibarkan bendera Malaysia dan China sempena dengan lawatan Presiden China Xi Jinping ke negara ini. Bagaimanapun, bendera Malaysia yang dipaparkan tidak mempunyai bulan sabit. Namun setelah menyedari kekhilafan itu, Sinchu Daily segera memohon maaf atas kesilapan teknikal tersebut. Sambil menzahirkan rasa kesal, mereka juga menyusun jari 10 memohon jutaan maaf kepada semua rakyat. Justeru, kata Kadir, memandangkan akhbar berkenaan telah memohon maaf, maka daripada sudut etika kewartawanan, mereka sudah melakukan apa yang perlu. Menurut wartawan veteran ini lagi, hal seperti ini lebih sesuai diadili oleh Majlis Media Malaysia daripada menjadi isu polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi, sangatlah baik kalau penubuhan Majlis Media Malaysia ini boleh disegerakan, katanya lagi.